بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا بسم الله ما شاء الله لا يسوق بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة. Tak ada orang mana-mana je. Tak gawah ni ke. Lagu ni kalau ada 4-5 orang. Pakai malam satu ni kita coti. Tapi ingat tu boleh Ramadan ni tak ada gapo kok. Baca Prof. Kalau ada gapo kita putih. Hak ni muka surat apa ni? Mi pasal oi. 20 ni. Jadi kata muallif rahimahullah taala muka surat 20 ni. 20 ni ke 25? Betul? Ni. Ni. Dia kata dan setengah kau. Dia jumpa yo. Bagi kedua yo. Dan setengah daripada segala zakat itu ialah zakat fitrah. Zakat tubuh badan. Itu fitrah benarnya je tak. Fitrah ni maknanya tubuh badan. Dia panggil zakat kalau harap dia panggil khilqah. Makna zakat kejadian kita. Makna dia datang pada hadis mari ni, kalau orang tu puasa dan dia mampu keluar zakat fitrah, datang-datang dia tak keluar zakat fitrah, maka pahala puasa dia tak naik lagi. Dia datang pada hadis mari ni. Seorang yang puasa bulan Ramadan dan ada kemampuan untuk keluarkan zakat fitrah, tetapi dia tak keluar zakat fitrah, maka pahala puasa dan ibadat puasa dia tidak terangkat di langit. Habis itu. Sekarang lah ni tahun ni Supaya tular lagi kau yo. Naik tiga. Naik sini ya? Sebelah ya? Kalau tu 8 ya? 8 ya. Tengah hari 14. 15 dah. Sagi tahun berapa? 14. Tahun 14. Rasa tak ingat tahun lepas 7, 14, 21. Dia naik siap. Siap belakang. Tahun ni pula weh. Jadi 8, 15, 20 dah. Naik siap tahun ni weh. Tapi menasabah rasa sebabnya mata wemah ni mahal tahun ni kan. Sebab zakat tahun ni pun duduk di 30 zakat. Sebab tahun ni mahal. Sebab tahun lepas tu sebab satu dinar lah ni 1,900. Tahun dulu tu 1,300. Naik. Kenapa? Naik tu ni. 9. Ya. Sebab masa tahun dulu tu duduk dalam 1,300, 1,400. Lepas tu pergi training ni 1,900. Allah Akbar. Okey. Mata duit nak berat lah kita kata tahun ni. Ingatlah. Jadi tahun ni kena ingatlah terus tu dah. Terus jadi 8 riyal lah. Kalau 7 riyal. Dan setengah zakat. Dan iaitu zakat fitrah. Iaitu zakat fitrah ni wajib ia zakat fitrah. Zakat fitrah ni wajib atas tiap-tiap orang yang memilihkan akan suatu yang lebih sifat suatu yang lebih atas belanja bagi seseorang. Belanja bagi tiap-tiap orang tadi. Maknanya pemilikan dia saat ni tu lebih daripada pembelanjaan dia. Je tak? Orang sekarang lah ni lah. Kita nak kata tak lebih ni sebab sekarang lah ni rasa pahaya sikit dah. Tak sebab orang lah ni tak ada pun untuk nak buat keluar tengah ni boleh. Ya tak? Nak koyak kata tak ada duit kita ni, api beras dapur ada. Lauk ala peti ada. Baju gayu 2 minggu belum ada, 2 lagi ada dah. Maknanya ada. Tak ada. Pertama orang pondok tak kena beli baju gayu. Tak, baju tu ada tak? Betul lah kira. Nak gayu pun tak ada gawe apa ni kira. Tak ada akan mandi gayu. Dan belanja atau balik belanja. Makna pula je. Sesuatu yang lebih atas belanjanya tiap-tiap orang. Dan belanja segala orang. Belanja segala orang
dak. Yang wajib atasnya atas orang belanja nyo segala orang. Siapa orang yang wajib atas orang belanja? Bayar. Daripada segala anak buah bagi tiap-tiap orang tak ada. Anak buah ni kita panggil orang bawah tanggungnya kita. Dia panggil anak buah. Tak mana orang yang duduk di bawah tanggungnya kita ya tak. Maknanya supaya tadi kita kecek dia kata lebih atas belanja seorang. Makna kalau kita duduk seorang diri. Ya tak? Apa besar tak? Mira. Kalau kita duduk seorang diri, tak ada keluarga, tak ada anak bini, maknanya duit kita ada malam raya dengan hari raya pakai je gapo siap lah dah. Masih baki duit lebih keluar terus. Kau ni malam raya pun ada je dah. Esok ke raya pada baju raya pun siap dah. Bayar belakang dah, tak ada sekat umur sewa gapo. Maka hak ni kita pun kena terus diri kita kalau lebih dan terus orang hak duk bawah tanggung ni kita. Anak bini kita lah. So dan lagi pula dan lagi pula dia kata sini ke apa? Dan segala hamba sahaya bagi tiap-tiap orang tak ada. Ni kalau kita ada hamba sahaya. Kalau kita ada hamba sahaya tu kena kira pula hamba sahaya kita. Kerana wajib atas kita nafkahkan dia. Masa hidup dia kena kira juga. Lebih saat ni tu takluk pada lebih pada malam raya itu dan sia bagi malam hari raya tadi. Ya tak. Maknanya duit saat ni dia ya tak. Kita kena kiranya lebih mana? Lebih malam raya dan lebih hari raya. Betul tak? Maknanya kita nak jadi wajib terah ni kena kira je tak. Lebih lek malam dan lebih lek hari. Takut kan? Takut malam ni lebih tapi esok tak ada duit nak beli beras. Tu tak wajib. Dia kena malam ni boleh makan beras, esok pun boleh makan beras juga. Pas jangan kira beras saja, mana orang makan tak ada lauk. Tak kena tengoklah standard dah. Standard lauk orang makan ni gapo. Kan ya? Telur kau kalau kita orang tua telur pun beres dah dah. Kalau budak ni kena ada air. Ya. Kalau kita orang tua rasalah je dah. Puasa nak makan ikan goreng gitu ya. Tapi kalau budak dia tengok lauk tak ada air, macam kasih dah tak. You tahulah kalau ada anak tunggu. Kalau anak kecil lagi ni tak apa kita ikut kita semua. Tapi dia besar mari ke. Dia pergi dapur dia tengok lauk kau lauk ikan tak angkat dah. Kalau dah. Dia rela makan telur lagi. Kita tengok tak apa. Lu nak telur tau. Tapi kita tengok anak kita ni tak sopa lah. Kalau Firdaus apa nama ni dia makan nasi tak usah makan lauk. Dia nak makan nasi dengan kuah. Gitu kan. Kalau ada biar dia makan nasi, dia nak makan nasi dengan ikan. Tak saja. Kalau jenis haji goreng ke apa gini, Firdaus makan kulit. Adik makan isi. Dia pula. Dia tak sopo. Ada macam-macam. Kalau dia belajar kuting Firdaus makan kuting ya tak. Jangan adik dia. Adik dia makan. Adik dia makan bakar dah. Itu dah kena lebih. Dan keluarkan kena berwajib lah tak. Dan wajib dikeluarkan satu gantang daripada tiap-tiap orang yang melazim, mana tiap-tiap orang yang wajib oleh nafkahnya nafkah bagi tiap-tiap orang tu daripada orang yang Islam. Tapi tiap-tiap orang saat ni tu kena orang Islam lah Kalau orang kafir mungkin kita tak ada jadi wajib terus dia. Tu sumi akhirnya jadi kita kena keluar terus dia kepada dia satu gatai
Mau kali kerajaan sekarang ni yang nilai ada atas 8 riyal dah. Makna beras naik dah dia. Atau tak sekarang tak. Mungkin tahun lepas tu segatai tu 7 riyal, 14 riyal, 21. Aku dia kira begini. Dia kira semasa. Ya. Ekonomi semasa. Ekonomi semasa muka tu yang ada atas duit yang tu. Benar tak? Dia kira gitu. Betul dah. Tahun ni beras segatai tu di 8 riyal dah. Wah, tak dah. Kerja dah. Dan jikalau ia tak? Jikalau ia tiap-tiap orang yang melazim oleh nafkah tiap-tiap orang tak ada tu kecil baru diperanukan sekalipun, yakni wajib fitruh juga. Dan jikalau ia tiap-tiap orang tak ada kecil baru diperanukan sekalipun, walaupun dia baru beranuk, wajib kena terus. Misal dia dulu deh, seperti diperanukan akan yang kecil tadi, hampir hendak masuk matahari pada hari yang akhir daripada bulan Ramadan itu. Akhir hari dan hari yang akhir daripada bulan Ramadan. Baik, kita katakanlah dok, rayanya bila? Rayanya esok. Betul tak? Rayanya esok. Kita takkanlah raya hari Ahad. Hari ni hari Sabtu. Tak? Raya hari Ahad. Hari ni hari Sabtu. Dia beranak saat ni, dia kata, tengok sini. Beranak saat ni, sama tak? Akhir, tak? Hari yang akhir daripada bulan Ramadan. Esok raya hari ni. Hari Sabtu. Sehari nak raya esok tu dia beranak. Ibu bapa wajib kena keluar terus dia. Walaupun hari yang akhir daripada bulan-bulan. Kita katakan walaupun yo lepas pada asar belum maghrib. Malam ni malam raya. Dia beranak lepas asar belum maghrib, wajib juga. Sebab dia masuk pada bab sebelum sehari daripada hari raya. Besar tak? Tak. Walaupun dia pergi beranak tu seorang kanak-kanak tu tak dilahir oleh ibu dia lepas asar sebelum pada maghrib hari yang akhir pada Ramadan. Dia kata tak ada apa-apa tu. Beranak ya tak? Dah. Sebab kena terus juga. Kalau lagu ni tak kena lah. Kalau dia beranak malam raya tak kena. Paisa beranak. Panggil dia apa dah? Moga orang tengok nak bulan tu kan pas. Orang tengok anak bulan ni kalau raya puasa dia tengok masa maghrib tu lah. Kalau raya haji tu dia tengok apa nama 1 hari bulan Zulhijjah. Maknanya dah bila dia beranak lepas maghrib, kalau orang istihar kata malam ni malam raya, tak pernah terus budak tu. Sebab apa? Sebab dia tak ada akhir bagi Ramadan. Dia ada 1 Syawal. Betul. Tak? Hak ni ia dia akhir bagi Ramadan. Maknanya dia pergi beranak ada dia juzuk Ramadan. Apa lagi? Oh, Amin apa Amin? Maknanya 2-3 minit belum masuk maghrib beranak. Maknanya malam raya dah. Kena tu. Ni memang dah. Bish. Dan hendaklah ya tu bahawa keadaan satu gantang makanan itu daripada barang yang kebiasaan makanan yang mengenyai bagi ahli negeri tepatnya lah. Tepat bagi seorang ahli negeri saat itu. Pada kebiasaan, kebanyakan hari setahun kata. Tak, dalam sehari setahun biasa kau orang kita ni makan berapa? Tak, maka pak kita ni kena keluar dengan beras. Tak, sebab apa? Sebab kebanyakan kita ni dalam setahun makan beras punya. Maka kita keluar beras. Tak. Di Malaysia kerana dia buat sebagai nilai beras. Di Thailand masih duk pakai beras lagi. Di Kemaja saya beras lagi tak? Kemaja beras lagi. Tu dah tak? Tu sini ni makna jadi wajib kita kena keluar fitrah kepada dia dan wajib kita kena keluar beras.
Bermula kodanya satu gatang badan lagi. Bermula kodanya satu gatang itu ampak ampak kau. Ya tulis gitu. Ampak keluk, ampak kau. Ampak kau. Dengan dua tapak tangan. Tak. Orang yang pertengahan kejadiannya orang. Ring ni. So 2, 3, 4. Maknanya dia kata cukup dah segah. Gatal je. Dia tahu tak? Kodanya satu gatal itu 4 kau dengan 2 tapak tangan orang yang pertengahan kejadian. Ada kali kita tak burah dari supit tu kan? Kita kau gitu. Dia kata 4 tu. Kata tu. Kalau kita tengok tak mana lah mana dia tu. Tak ada lah mana. Tak. Cuma kita sekarang lah ni kita tengok kat atas Timenggi lah. Majlis Fatwa berapa lah di Timenggi tu kita tak ingat. Tak ingat juga dah. Dia ada majlis hak waktu ambil kenyataan dia selalu dah tu. Biasa kadang-kadangnya kenyataan tu ti email yang akan baca belum pada kedua. Berat cuma ni tak. Dengan bernilai berat cuma ni akan jatuh harga terusnya sikit-sikit. Biasalah gitulah deh. Dan bermula timangan satu gantang tadi 5 kati. Timangnya tak kerti lah tak. Timangnya orang Arab ni tak. 5 kati dan 10 kati tapi daripada kati Baghdad. Daripada kati negeri Baghdad. Hak ni kita tak boleh goyak dah tak. Sebab muka yang ambil nakal pada Baghdad tu. Kita pak kita ni kena ambil nakal pak kita ni. Orang timbang dengan kelu. Zaman dulu orang timbang dengan kati. Dan masih banyak lagi deh. Kalau kita tengok kut sebelah India. Kut sebelah India ni orang timbang tu dengan cara daci. Ada lagi. Ya tak. Lepas tu dia pergi dia dengan apa? Macam ada berat dia sebelah dia. Dia tak muka apa dia tak berat dia. Macam super besi ke apa dia. Dia tak sekilo, 2 kilo, 3 kilo berat dia. Masih ada lagi. Tu di sebelah kalau tak silap sebelah di India kono tu duk bunuh lagi. Dah. Pak kita ni tak ada dah. Dia. Kita pada menyatakan puasa. Kita dah. Bermula puasa itu rukun yang keempat daripada segala rukun Islam yang 5 yang telah terdahulu lah. Ada orang ni kali lah. Di dalam hadis dengan terdahulu takluk di dalam hadis dengan itu. Dan tiada wajib puasa Ramadan itu malaikat atau orang yang Islam wajib puasa. Lagi balik, lagi orang yang balik, lagi akil, orang yang berakal, tak. Serta kuasa orang Islam atas puasa dah badan lalu tak puasa tak. Serta kuasa orang Islam atasnya puasa badan lalu. Atasnya puasa lah. Maknanya kena tengok lah tak. Seorang tu sana tu orang yang ada kemampuan di dalam puasa. Sebab kadang-kadang dia tua dah. Tak. Orang umur 80, 90 tidur kau duduk lep pun pasal kita suruhnya puasa juga lah. Mati orang lah. Maknanya tak boleh lah. Dia pun tahulah diri dia tak boleh dah ketar jadi tangis, tua jadi kena leng. Tak, sakit mudarat. Lepas tu nanti bayar fitiah lah kepada dia. Tak. Lagi pula tak, lagi suci daripada haid dan nifas. Perempuan ni kena suci haid, kena suci nifas. Dah barulah jadi wajib dia puasa. Retina suka dah. Kalau puasa mari dia suka dia boleh makan dah. Time kodo duka dia dah. Ada tak ada biar nak 6 mega weh kita nak kodo sorang ni weh. Letih dah. Dah aja dah.
Kena banyak hari sikit kok. Mepeh juga lah dia. Ya tak? Patah le puasa hanya. Tak? 30 hari kan. Re. Biasanya lagu tu kadang-kadang nya mari wak beranak oleh Ramadan kok. Lah, beranak sehari 2 bulan Ramadan. Rapat-rapat raya ro. Oh. Sakit lah kau nak kodos sebulan tu. Mak kita banyak nasi. Tu boleh Ramadan. Oh, nya kodos. 30 hari. Pergi ganti langsung. Tapi nak ganti tapi boleh cara dia kata ro. 2 hari dalam sebulan ro. 2 hari dalam sebulan. Lebih dah. 3 hari dalam sebulan ro. Tak jadi gitu. Tapi tak jadi tak. Dia tunggu-tunggu rajak sabar. Ya sabar kok. Gaduh dah dia kok. Tapi kalau bulan biasa tak jadilah. Tapi kita tengok tak siu jadi nampak banyak sangat gitu lah. Awal bulan sehari, tengah bulan sehari, akhir bulan sehari 3 hari. Bulan lepas pun awal bulan 3 hari ke tak? Atau naik pula kita kata 8 hari ke tak? Tapi lah. Betah je tu tak? Kalau buat sungguh lah tak? Bonok ikut hari dah, milih hari tu semetah. Buah sikit kucing ni tak? Dan apabila sempurnalah bilangan bulan Syakban ni, bila cukup bilangan Syakban 30 hari. Apabila sempurna bilangan bulan Syakban 30 hari, satu supaya kita bawani dah. Bawani kita sempurna bulan Syakban. Sebab tengok anak bulan tu masa tu malam tu duk ngajar orang tu. Ngajar tu. Abu Zaki tak? Tak kira. Kita duk ngajar masjid Habib yang tu. Malam kita tengok istihar anak bulan duk ngajar dia ingat dah kata. Kalau nampak anak bulan kita break, kita pergi dekat awal. Dah. Lepas tu malam tu Habib gula kambing malam tu dah ingat dah je tak? Habib gula kambing malam tu. Tak pergi Habib gula tu. Pak kata malam ni malam tengok bulan ni. Habib kata insya-Allah tak nampak. Nak buat ke mana? Pergi moga gula dah. Betul tak ada aja. Binjak. Binjak. Malam tu gula kami sedap malam tu yo. Oh ngapa kak molek malam tu. Tapi kalau tak sedapnya kita sakit perut malam tu. Ada yo tak? Yo dah ingat lagi tak. Kita mula-mula nak keturun dah. Lepas tu nampak Habib. Aku ada Habib ingat itu. Dia tahu dah kata kita sakit perut baca pendek. Apa Habib baca panjang, dia ingat kata kita dah jauh. Dia apa panjang kita desa rakaat agak dak. Ini farok tu. Aku farokor dah. Bawa tu sakit perut itu. Dari atas sakit perut tu tak tahu capu makan malam tu colik sini kau. Sebab makan buah 5 macam tu. 5 makan colik tak tahu lah. Hari tu kita sakit perut tu sakit perut sungguh. Enggak ai puasa pula kan aku ubat lagi. Kita pergi bayar keli tu rasa subuh ni rasa sudah tak sudah. Sakit perut Alah. Tapi yang buatnya mujur pergi ngajar waris tak sakit. Kelik waris tu kok. Sakit perut. Kita nak tidur bulan Jumaat tu tak boleh tidur. Duk gitan dah. Tidur mata gitan dah. Panjangnya nganggo nak hari tu nak pergi pukul 12 suku. Cawe pak ke. Bangun pukul 12 sakit perut pula. Buat dulu. Siap buat sejak kecil gawo dah. Pakai jubah dah, pakai jubah balik sebel. Sakit pula. Buat jubah pula. Buat jubah masuk pula atau masuk pula. Kurang 12 tengah. Dia baru. Dia boleh angah pun tak siap angah itu dah. Tengok. Ada pergi siapa? Nak kata tengok. Siapa di masjid Pak Umar ngajar tu? Supermah. Di sini dulu. Sakit perut pula. Dah apa lah. Lepas tu, bawa duduk siapa tu? Tak apa, beres apa. Pergi siapa dia capai Pak. Pak dia wasa. Apa ni? Tak Sedap lah. tak sedap. Wasa dia tak kira apa. Tak tahu. Naik ngajar dulu. Wajak dah mula-mula masuk ngajar. Lepas tu bila kita ni tak tahu ni ngajar. Mungkin kena beri dengan jalan lagi ni. Apa ngajar? Ngajar. Tak silap kita 10 minit ke 15 minit. Baca puing ke mari kaligus. Masa mari seru kaligus. Tak bila kena wallah alam. Putih tu. Putih tu masuk bilik air tu. Tu sakit perut sungguh. Rapat-rapat dengan orang nak ketubuh.
Oh. Oh ha, ke asal murah perlu. Umai murah perlu. Lepas tu muju. Sudah tu gapo, masa duk ke rumah tu tak apa. Boleh ingat rumah. Habis dah aku. Kelik mari sakit pula dah dah. Dia maya. Sehari tu. Oh. Oh, kelik mari duk mah sakit pula. Ah tu asal tu dah kita mikir dah anak kita duk ngajar mabik. Pun main. Ke pula. Lalu. Oh, jalan dua dah tapi habis gol kami dah ni. Oh, gi budak weh. Ya. Hari tu siapa ayu gula kami masuk dah kita pergi dah. Ha. Pocok kau ni nak akak nasi, kasih lalu kita tu kalau makan nasi lalu masa pun tak ada mai. Hari tu paksa buka puasa dengan air saja. Air mai oh sakit dulu kata. Oh, Allah kata gitu. Masa meri kena gitu hari. Udah. Atau nak ayat tu. Hari tu berlaku lah kita puasa tahun ni 30 Syaban. Lagi warna. Dia kita ingat hari sakit dulu. So deh. Atau dilihat. Dia kata apabila sempena bilangan bulan Syaban 30 hari. Atau apabila dilihat atas balik pada sempena. Mana apabila dilihat akan bulan Ramadan itu pada malam hari yang ke-30 daripada bulan Syaban tu lah. Orang tengok kan itu tak? Dilihat tani atau melihat tani tu pakai duduk sini ni. Melihat oleh seorang yang adil. Seorang yang adil apa dah? Tengok tak? Padahal telah sabit ia lihat oleh orang adil tadi. Sabit takluk pada qadi. Pada tu qadi lah. Dapat nak mula. Batu naik saksi daripada tu qadi. Maka wajiblah oleh puasa atas umum, atas meratai sekalian manusia di bawah perintah qadi. Siapa hok duduk di dalam wilayah qadi ke? No lah qadi. Sebab ia istihad daripada kalau sini agung ke you? Agung tak? Agung sultan. Ya buatlah ke umumnya dah. Ke umumnya dengan bahawa esok ke hari 1 Ramadan dah wajib berpuasa dah. TV. Pakai tak ada TV. Lah dia pak TV dah. Habis senin buka telefon ada gapo ke dah. Masuk TikTok. Dia memasuk dalam Facebook, dia memasuk dalam TikTok sementara ya maklumat dia siapa. Kita tak tengok pun kita tengok dia memasuk dalam grup ya dah. Ada grup maklumat siapa dah. Alhamdulillah dah. Ini Mekah puasa awal semua. Ya. Di awal ni. Masa awal hari. Di apa nama Mekah puasa ya terawih tu. Awak kita dulu. Ngajar ya terawih. Sebab esok ke puasa ke, kita tengok boleh pesan. Ya makan boleh dah. Rasa Tapi muka tak nampak dah. Muka tak nampak tak ada apa lah. Tapi bila kita puasa sehari tu malam yang kedua tu, bila tengok bulan tu, ya bulan rekod dah ke. Makna menunjuk atas orang tua dulu dia kata puasa makan bulan dah. Tak boleh dah. Tapi tak apalah, tunggu dia kita tilik kepada panduan di atas. Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Puasa kerana nampak, buka pun kerana nampak. Rak mana raya pun nampak juga. Gitulah. So dia kata tak, lepas tu lagi maka wajib oleh puasa atau umum sekebawah perintah qadi. Dan jika tiada sabit pandangan lihat bulan. Jika tiada sabit pandangan lihat dalam ni, tak sabit takluk pada qadi. Dia nampak tapi dia tak ada pergi goyak di qadi pun tak istihal lah. Maka wajib nak jawab apabila. Mak jawab bagi apa nak? Jawab begini kau. Maka wajib puasa orang yang memandangkan dia kan nak bulan tadi. Dia hak nampak dia kena puasa. Dia tak pergi goyak ke tak qadi. Tapi dia nampak, maka dia kena puasa. Dan yang membenarkan dia sahaja tak? Makna atas balik orang yang memandang. Mana wajib puasa atas orang yang membenar. Mana atas orang yang percaya akan dia, akan orang yang memandang tadi sahaja. Jadi dua orang wajib puasa. Dia sendiri yang nampak dan orang percaya hak kepada dia saja. Jadi wajib puasa juga. Satu lagi faslun. Dan bermula segala syarat puasa itu qabahiyalah 6 perkara. Pertama Islam, sudah. Buah sungguh.
Dia anak yatim. Yatim tak ada. Kali zalim pada dia anak yatim tu. Lah ini dia dah. Dan keduanya tamyiz. Kenapa itu? Aku dia. Dan tamyiz maknanya pandai beza dah je tak? Yang ketiganya suci daripada haid dan nifas dah. Pada sepanjang harinya, hari yang dia puasa. Panjang hari tu yang dia puasanya tak ada mari haid, tak ada mari nifas dah. Kalau orang-orang hak tutu mari uzur dah. Hak jadi penyakit ke apa tu susah juga dia nak puasa dah. Mari haid tak tahu ujian mana buti pun tak buti, sakit kepala hak lagu tu dah. Sebulan ni mari turun darah tak umur dia kata. Tu masalah. Nak puasa takut kena haid tak. Tak puasa takut bukan haid. Apa tu mana? Tekak kepala situ. Dagon dia juga. Ya. Jadi puasa lah je tak. Tapi puasa pun kena main duk kodo ke apa. Allah hak lagu tu tak. Moga jenis orang perempuan hak jenis apa nama penyakit lagu ni. Kalau istihadah saja tu dia tahu awal bulan akhir bulan tu mudah. Kalau jenis mutahayyizah tu kok mutahayyirah tu kok siap. Dia tak ada ubat ke? Jenis orang lagu ni payah dia tak. Nak jadi jadi nak siap tu tak. Sebab kita tahunya ada orang tino jadi penyakit ni dengan suami dulu pun jadi mana nikah suami baru pun tak sia-sia. Maknanya kalau kita tengok ni susah tak bila nak tu dah. Biasanya kalau kesihatan lah. Kalau kesihatan ni dia kata kalau jenis orang turun darah tak umur tak berhenti ni dia suruh cek di hospital kerana biasa nak jadi baruh dana. Kesihatan. Kalau kesihatan ni dia kata kalau turun darah ni tak berhenti. Lebih baik dia suruh cek di hospital kerana biasanya dia nak jadi baruh atau ada tumbuhan. Jadi tumbuhan ni satu masalah juga ya tak? Sebab bila tumbuhan ni kalau dia kecil-kecil lagi mudah sebab dia masuk buaya dia buah. Racun. Dia boleh peracun, dia buah seduh. Tapi bila dia besar dah tak boleh. Besar tak boleh dah maknanya kena berlaku kebedahan. Apa kebedahan ni payah semua. Banyak hak nu kucing aja ni tak. Buah lego ni lepak ketik lah kau kan tak. Ya deh. Yang ketiga, takat lah ni pun kita duk cari tak ubat-ubat teh pun. Masalah ubat teh kapung aja tak. Macam tak temu lagi lah. Hak demo tu ayat masa penyakit ni dah. Allahu a'lam tak. Bish. Yang keempat dah. Keempat niat pada malam lah. Supaya kita ngaji bab puasa ni lah. Dan sah niat puasa sunat itu dahulu daripada gelecir matahari lah. Belum daripada sapa zuhur kok. Puasa nak puasa. Ya ada juga kadang-kadang hari-hari hak puasa tak lapar. Puasa tak lapar. Makan gapo pun dok lagi. Fakir pun tak nanu. Pakai niat puasa lah. Dengan syarat bahawa jangan ada ia seorang yang nak puasa tadi mengerjakan barang yang membatal puasa dahulu daripada niat saat ni itulah. Belum daripada niat tu dia tak ada buat isap okok lagi. Kali abang okok sebatai dah nak niat puasa tak boleh yo. Atau teh roti canai dah. Teh boleh cawe. Atau baru niat puasa. Banyak gitu dah. Boleh buat dah. Habis nasi uzna boleh sebuku dah. Teh boleh segelas je puasa. Tak boleh lah dah. Tamat. Tetapi jatuh dia niat puasa tadi di dalam malam itu terlebih utama lah. Makna kalau kita nak puasa sunat pun makna malam tu kita ni ya juga dah agak kena puasa itulah sunat Arafah ke sunat Muharram ke sunat Zulhijjah ke sunat apa lagi yo
Sunat Sya'ban korok. Sunat apa lagi? Korok senang komik korok. Biasa boleh puasa lah. Habis di situ. Dan dia kata dah wajib pada puasa padu itu ditakjinkan dia kan niat tadi. Kena takjin lah. Saja aku puasa Ramadan sehari. Atau saja aku puasa sehari Ramadan. Mana Ramadan tu lah dia panggil takjin. Kalau saja aku puasa sehari tak boleh sebab tak ada takjin. Sebab kalau puasa sunat pun saja aku puasa sehari tu kena ada takjin. Saja aku puasa Ramadan. Ramadan apa hari dah kita hari ni? 14, 12, 13 lah. 13 lah. 13 dah hari ni dah. Dua malam lagi kak. Kunuk dah lah. Memang lah. Mata dah lah dah. Kunuk dah. Dan jatuh akan dia akan niat ni di dalam satu suku, di dalam satu juzuk daripada malamnya malam Ramadan. Ikutlah malam waktu mana tak? Awal ke tengah ke tak? Ataupun belum nak tidur ke tak? Takutnya tidur sahur tak khabar ke? Akan tak niat dah. Belum tidur saja aku puasa Ramadan sehari kerana Allah Ta'ala tak? Langit lepas terawih. Ini umum lah. Boleh agak takut. Jangan lupa. Takut lupa tak? Dia pasti terderah. Boleh agak. Itu sama Rodin. Maknanya boleh juga. Supaya kita kata peringat tak? Peringat. Boleh juga. Kalau 10 akhir dengan boleh ahli masjid orang dia yang mula. Dia pasal speaker luar. Adalah pula. Kalau ada kita rasa nak tidur tu rasa nak marah juga tu. Dia walaupun ibadat tapi rasa rek. Bila terlampau ni rasa apa tak rasa speaker dalam saja juga. Speaker dalam saja. Tahulah mungkin dia ada niat tapi salah satu daripada mentashwihkan orang tu. Ora tak siapa. Pasal speaker dalam. Comel. Kita duk jah kan gitu. Dekat tu kan. Sebab ada kat Esa. Sebab kita di sini ke. Dengar. Ada? Baru tidur mula. Sebab kita di sini ni pun kita rasa dah ruah rumah. Sebut je Allah Ta'ala. Alah tapi yang kita pun tak boleh ya. Kalau dah tapi macam kena pada jaga-jaga lah. Jadi satu ganggu orang dia duk tiu kata patut Mekah Madinah tu dah duk kira lagu. Orang duk ajak dak ni orang macam mana. Orang pun tak tidur. Dan orang pun yang pergi tuju situ ni tuju ibadat. Hotel tak dengar Ke hotel dia pun tak dengar. Bila masuk dalam hotel waktu itu lah. Enggak apa. Jadi kita duk main gini. Tak boleh lah satu ganggu lah. Sepuluh subuh lah. Macam kita pun tak kenal lah kalau subuh je. Subuh lon ni pukul 10 lah subuh tu. Dia pasal kat speaker nak ngaji tu. Lima suku. Wah. Kita dengar 5 suku pun. Kalau punya ni yang gua lagi sebab bagi orang makan sahur. Kalau punya biasa kan je aduh panas lengo asoro. 5 suku ni pasal ngaji tu. 5.30 45 hari ni. Kalau 60 minit. Orang pun tak kata. 20 minit belum ber. Kalau 15 minit ke 20 minit header tu. Mana orang buat siap pedal. Ni agak 45 minit yang kena subuh. Dia lewat. Kotak balik. Rasa nak marah juga. Ada ni tu be isu baru ni di Thailand. Kita tengok berita sehari dua ni. Tu be isunya orang kafe di mananya ngadu lah tetes PK ni dulu. Tu orang kafe memang ngadu berista orang Islam tu. Tapi sepatutnya tak betul kita juga. Betul kita juga. 10 minit okey beres. 15 minit. Sebab orang kafe tu dia royak lah cerita je kita tengok ya tu. Dia ni kerja penat. Dia penat. Malam ni klik nak rehat tu. Betul. Lepas tu klik pula dia kata speaker pula. Aduh lah. Dengar apa yang tidur tak kena.
je dah betul lah. Kita hak ni macam muzarak. Macam kena timbang dah sikit nak tahajud pun. Bukan boleh pahala, takut boleh balok rak. Dia kena weh. So, tak rak. Dan lagi pula dia kata di sini. Dan yang terlebih utama bahawa dijatuh akan di dalam suluh yang akhir. Ingat boleh? 1/3 yang akhir daripada malam tadi. Suluh akhir. Maknanya dok kana. Makna malam kita bagi 3, kita ambil bahagi hak akhir. Kalau kita buat 3 jam kak, 3 jam lah akhir tu lah. Ikutlah kalau kita buat 2 jam dah. Gitu lah. Comel lah masa tu dah. Sesuai lah gitu. Makna molek kalau orang bangun tahajud lah. Gitu lah. Makna tak kita buat malam kita bahagia. Mana kita start maghrib, ya pasuk malam. Maka pelaga dengan subuh boleh buat apa je. Kata ada 4 jam. 4, kita ambil 4 lebih. Gitu deh. Tapi kena cermat dia lah. Lama nak tunggu lek ujung. Wah tak niat ada. Tak sedia tak sebabnya ada. 4 jam tak. 2 ke 3 ke 4. 4 jam lah kira tak. Perlu balik 12. Satu tu 4 jam tak. Dia lapis milik puluh. Kalau kira ambil mudah harta lah 4 jam ke 4 jam setengah kok. Bagi pagi 3 Mana lagu tu lah. Memang tak tak. Start pada maghrib kita tahu. Maghrib lah ni pukul 7.25 tak. Ke 24. Lepas tu kita bagi 3 dengan subuh ke. Bagi. Kalau duduk 4 jam setengah. Ambil le ujung. Pukul 2 ke 3 ke 4 pukul 2 setengah. Tak. Start ada 3 ke 4 5. Dia boleh lah. Tak. Ambil mudah kata pukul 3 rapat subuh. Atau jomel tu. Bila duduk tengok bola Manchester kak. Nawa itu Sauman Goding tak. Ada ifardilillah tak. Nah itu deh. Tu hak afdalnya lagu tu lah. Kalau duduk rumah kalau bulan Ramadan kita ngatuk nak apa-apa. Orang rumah juga sawah wah. Aduh. Mungkin atau kupak ada ni kau setengah tu yo. Kau dah lah. Aduh, sebab ya khabar, ya tak tidur dah. Sebab ya takut tak khabar esok kan. Lepas tu suruh kita bangun kau kan pukul 3.30. Aduh, lambat lagi nak subuh. Bangun-bangunlah. Aduh. No. Ada kan? Tidur pukul 1 dah. Dek kosong. Terus sedap lagi. Dok. Bangun. Dah lu. Ada bangun tu. Kaki alau habis yang siang. Bangun. Makan pula nak tunggu subuh lama dah tu. Tidur dah. Dah tidur siap. Itu dia tak boleh tidur lepas makan. Ya tunggu subuh. Pas subuh tidur. Aduh. Sedap kalau makan hidup sedap. Kita mikir tahu lama. Kita duk pondok ni kita wajib atas 5.30. 5.30 ni bangun makan lalah kodak tak? Baru je tubuh kita pun Relax dah. relax sikit. Ada kan? Ni pukul 3 baru tengah panas je ni. Pukul 3.30 juga. Aduh, masuk. Panas dah dok. Rumah lah. Tak tahulah kemojo kita tak tahu. Kalau rumah kita orang bangun awal. Tapi benda sabar sebab dia tidur awal. Kita rumah kita ni yo mula puasa lagu ni budak-budak kalau zaman kita dulu jadi main pingpong. Pingpong malam-malam penumpang orang duk main pingpong kelip-kelip pukul 1. Waktu malam kelip, waktu mandi baru nak tidur. Awak. Peluh-peluh Peluh kena kering dulu tu. 1 malam duk main pingpong malam-malam Ramadan. Pas pada terawih orang kelip kita duk main. Pingpong, pompa. Kena ada pingpong tak? Papai mula okey. Sampai dulu main pingpong mana-mana. Api budak lah ni luas tak mak ni pasal budak lah ni. Sama telefon. Sama beta. Reh. Kami kita ada pingpong. Cina dah. Ya soyak kecil lagi dah. Budak-budak dia. Ini sedap. Bish. Dan lagi pula dan kelima tahan diri pada sekalian yang membatal puasa dia akan seorang
daripada permulaan takluk pada tahan daripada permulaan fajar shadiq sampai kepada masuk matahari lah. Hingga sampai masuk ni kena hak lah ke tak. Kalau orang mu kita ni macam hak ni tak betul sikit lah, tapi tak boleh tak apa untuk kita dengar lah. Orang mu kita lagu ni bila sampai waktu imsak dia buka speaker. Masuk dah waktu imsak dia, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh risak rokok, tak boleh belakang dah. Kerana masuk imsak ni tak betul lah ni. Sepatutnya kena masuk imsak hati-hatilah kerana nak masuk waktu subuh. Sebab imsak dengan subuh ni 10 minit. Betul. Tak? Sebab 10 minit ni makan nasi dengan air ni dah. Sebab kita makan cepat kan, apa-apa minat. Kalau orang isap rokok pun dah. Ni kau jak imsak tak boleh makan, kau lepas lalu dah. Kalau tu ada mulut ke hak mulut dah. Macam tak betul. Kalau umur kita tu kita tak kenal lah. Kalau kita rakyat waktu imsak gitu. Rakyat tak boleh makan. Ya betul buat apa lah. Assalamualaikum, moci-moci, wajib-wajib, masuk dah waktu imsak. Kalau kata apa? Kau jak Rawi Saleh, jak masuk imsak. Habis kurang ada 10 minit lagi nak masuk subuh ni, dah cepat-cepat lah. Gitu lah. Ni orang masuk imsak dah, tak boleh makan, tak boleh minum. Cing, kurungan ke tu. Dah pakai lah, apa je. Kau baru duduk telak pun tak ada. Ahli umur kita tu, macam tak betul lah hak tu tak. Tapi orang tak wani nak tegur dia tu, sebab dia tak boleh. Kalau orang tegur, dia tak ambil bayar orang dia. So tak boleh juga. Orang pun bakal awak tak tahu dia tu lah. Tapi tak betul lah tu. Kalau tahu dia rakyat boleh pakai lagi. Ya benda yang banyak tu orang panggil menawuk tadi. Benda boleh makan. Kerana masuk matahari buka puasa deh. Dan memperoleh sebab pada puasa fardu. Kena ada sebab dia lah. Kalau tak ada sebab tak boleh. Nak puasa fardu pun kena sebab dia. Sebab Ramadan. Jatuh matahari sebagainya. Faslun bermula segala yang membatalkan pada puasa 10 pekan. Wallah. Subhanallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sunyilah kau ni. 10,000 ni.